Saya Fauziah binti Mak Daud, umur 61. Saya daripada warisan Welimah yang keempat. Asal usulnya daripada Nye lagi. Tahun berapa tu tak ingat lah. Mama buat pulut bakar sekarang dengan adik nama Mahadi. Daripada sekolah rendah. Sebelum pada pergi sekolah tu, pergi atas pulut dulu. Lepas tu balik baru pergi sekolah. Dulu 20 sen. 20 sen. Habis-habis. Lepas pada akhir Tok Wei buat tu, Mok. 30 sen. Lepas tu, berhenti sebentar. Lepas tu barulah Mama dengan adik ni sambung. Sekarang RM1.50 sen. Ikat sambal ikan RM2. Sambal daging RM2.50. Air pun sama. RM2.50. Yang kosong RM1.50 sen. Dulu letak kat kedai-kedai. Kedai-kedai kopi. Lepas tu buat tu jual sendiri. Buat ambil tempoh paling jauh tu Kuala Lumpur. Ada juga orang bawa pergi Mekah. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Orang bagi tahu. Alhamdulillah pulut Mama tak payah frozen. Dalam masa 3 hari tu, Alhamdulillah. Panaskan dulu, sedap lah.